Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Tim Channel. Hari ni kakak aku akan baca surah. Kakak aku akan baca yang lain. Tapi hang baca mana hang baca? Yang ni. Sini. Okay, hang baca sampai sini je. Sini je. Tapi panjang. Takkan ni panjang lagi. Kita nak tengok. Panjang sampai sini je. Di sini mana? Kau nak mana? Yang ni ke yang ni? Yang ni lah. Yang ni. Alah. Confirm. Cik. Adik aku tadi ke depan itu tu. Jadi aku kalau aku buat itu adik aku akan lari. So, kita dah start. Maka aku baca surah Masadik dengan surah Falaq. Okey. Kalau aku akan yang aku tunjuk tadi. Tu yang jari dekat situ-situ lah. Suratul Masadik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Hey! Baca Quran jangan macam tu. Ulang lagi. Suratul Masadik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jiniha hablum min masad. Suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang aku dah baca surah, kakak aku pula yang akan baca. Kalau dia jenis baca macam gagak-gagak. Memang ada macam tu, tapi I don't care. Kursi aku dah jatuh lagi. Apa ni? Kursi kakak aku dah macam nak jatuh dah. Sebab kursi aku, kayu. Aku kursi yang macam pejabat punya. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ada gagak-gagak, memang ada macam tu Okey, peringatan lagi sekali. Sama macam Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim lanufarriqu baina ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtighi ghairi islami dinan walan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati wa mal qari kaifa yahdi rahu wallahu wa qauman kafaru ba'da imanihim washidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayinatu wallahu la yahdi dil qauma zalimin. Habis dah?
cakap baca macam ni. Ada apa sabar ni? Oh, pastilah. Simpan apa nak makan? Ni, kau ni. Ulaika jazaa'uhum alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu walahu yunzaru ila lazina tabau min ba'di zalika wa aslahu fa innaha ghafurur rahim innal lazina kafaru ya'da imanihim summa dadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dalun innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walahi aftada bihim ulaika lahum azabu aimu wa ma lahum min nasiri. Sepatutnya. Ya, aku tahu. Aku tadi aku baca surah. Aku cakap dah hati. Sepatutnya tadi kan aku suruh macam ni. Kau dah kenapa lebih? Ni sikit lagi buat habiskan. Cakap je lah. Kau jangan cakap. Tadi aku suruh ni. Tak boleh cakap. Bukan. Sebelum start baca ni. Kan aku boleh cakap. Tak apalah, lebih banyak lebih bagus. Memang aku punya panjang. Ya, okey. Sekarang anak lagi bagus kau baca sebelum. Dah, start. Cakap nak. Dia nak banyak bahasa ke tak ni? Ni kau tahu kan aku. Ibu betul lah. Kalau kau tengok kakak aku bangun-bangun disebabkan aku kata tadi kursi dia tu jenis kayu. Kursi Ni warna hitam ni. kursi aku, wanita. Kursi aku ni jenis macam boleh Apa yang besar ke kursi yang lembik ni? Apa je. Aku dia macam ni tau. Kakak aku Lagi besar dari buku-buku komik. dia macam ni. Dia macam ada maksud-maksud kat tepi tu. Sebab tu dah macam kau nampak macam pisah-pisah tu. Itu memang Al-Quran. Sebenarnya ada je Al-Quran yang bersambung. Warna hijau. Cuma tak tahu lah. Memang ayah aku suruh pakai ni ke. Dia rosak lah. Aduh. Mana? Tak tahu lagi lah. Habis tu macam mana kau nak tahu ni? Okey lah. Aku sebenarnya dah sampai surah. Aku sebenarnya dah sampai surah Al-Kahfi. Kafirul. Surah Al-Kahfi pula. Surah Kafirul. Aku sekarang ni tengah dalam bacaan. Tengah hafalan lah. Kakak aku dah masuk Al-Quran lagi. Sebab tu dia baca gagak macam tu. Aku tak boleh nak buat apa. So sampai akak tutup nanti kan. Kejap. Jangan bulat. Lupa. Macam ni cakap Jangan lupa like, subscribe channel aku. Dan dia bagi banyak tengok views. Jangan lupa tengok yang konten dia mukbang tu. Mukbang kali keempat. Kau jangan lupa tengok. Barulah bagus
Dan apa lagi? Sebenarnya nak aku kan. Tapi itulah Iqra 6 macam tu. Nak sikit lagi nak masuk Quran macam tu maksud dia. Bukan Iqra 4, 2, 1, 2, 3 yang siap kau. Salah. Sebenarnya dia ni bukan nak Iqra. Sebenarnya kau tengok dia macam budak kecil kan. Kita dengan malam. Budak kecil ke cakap? Sebenarnya kau nampak kan macam aku lagi tinggi. Sebab apa aku tekan yang untuk menurunkan kursi ni. Dia tinggi. Sekarang ni aku lagi tinggi dia rendah. Kau tengok. Kursi dia nak jatuh. Bongok nampak Abang, ni dia abang, tinggi. abang. Okay lah. Dah bebek kan tak tekan pula benda tu kan. Kan aku tertekan shoot. Okay. Sampai sini dulu konten kita. Kalau ada tersalah bahasa Al-Quran, kalau tersalah sebutan Al-Quran, aku minta maaf. Sampai sini dulu konten kita. Bye bye.